kosong. Yep. Comeback menang lawan Terengganu. Comeback is real, bro. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi we believe that the team motivasi tinggi, especially when Kepa dan Paulo masuk. We always believe in you, Paulo, Mr. Kuala Lumpur. So you rasa patut dari awal Kepa dengan Paulo patut main? Yes. Pasal dekat depan memang tak ada striker. You need someone because for the first half and early of second half, memang kita bermain kiri kanan, kita tak boleh tembus langsung. So with Kepa, Paulo masuk, that's the way of playing. Okay, siapa player terbaik game ni kau rasa? I think Victor, Paulo, I think Zafri, I think overall they are good, but Victor was exceptional. Okay, next. Jumpa JDT. Macam mana? Ada chance ke tak? Yup, never say never. Hopefully that kita boleh repeat 2021. Itu yang we are looking forward. Yeah! Okay, Khairul. Okay. Macam mana perasaan? KL, comeback, menang lawan Terengganu, mara ke semi-final Piala Malaysia. Perasaan tu kita tak tahu tengah semangat lagi. Tapi kita kena ingat lah, next game kita lawan JDT. Kisau tu ada. So lawan JDT ni perlu kaki kita pasrah ataupun kita bagi je yang terbaik? Mana tahu kau jahana piala apa saja boleh berlaku. Kita kena lawan lah. Tapi lawan JDT ni ada first leg dan second leg. So masa dekat SSI tu kita kena cover sikit lah. Ya, agak-agak lawan JDT apa yang perlu kita buat? Adakah sama macam ni main tak ada striker? Nampak macam okay. Cuma first half tu nampak macam tak ada arah tuju. Bila masuk Paulo, ada sikit lah semangat semua. Dah ada striker tu kan. So kita ada target man, ada Kepa. So dah nampak dah sikit tu. Cuma harap kalau kekal macam ni okay kot. Kita defend dulu. Lepas tu baru kita all out. Okay, so Piala Malaysia settle, kita dah mara. Next game, adakah ini kemenangan ni boleh jadi kebangkitan untuk KL juga dekat saingan Liga? Sebab kita dah lama juga tak menang kat Liga ni. Macam tricky juga. Next lawan Brunei, Petua nanti akan jumpa Selangor juga masa bulan puasa. Adakah ini kebangkitan yang kita nantikan? Okay, kalau nak ikut Brunei, dia kalah last game semalam dengan Kuching. So mungkin ni motivasi kita untuk menang lah. Kita lawan Terengganu. Last minute goal pula tu. So motivation player tu Excited lah. boys. Harap-harap boleh lah. Tapi seminggu kan. Harap tu motivation tu terus kekal. Terus. So macam mana? Dapat pergi semi-final ni? Alhamdulillah kita jumpa J lepas ni, JDT. Pendapat kau mengenai game ini okey tak? Sebab kita ketinggalan dulu, lepas tu boleh kita score. Betul, dia macam first leg hari tu lah. Lawan Terengganu, kali ni kita tak ada main striker bila first leg. Nampak tengah-tengah tu memang tak ada orang. Gomez tu dah bagi bola dah, tapi tengah tak ada orang kan. And then main pun macam takut. Quincy pun dah macam goy sikit. Tapi second half tu tak tahu lah coach cakap apa. Paulo pun dah masuk, kita nampak dia punya momentum tu dah lain sikit. Okey, antara semua player-player yang datang ni, siapa man of the match? Man of the match, of course, kita punya Paulo Jose lah. Kita punya Mr. Kuala Lumpur. Kau Roger sikit, ajak orang untuk turun game lawan Brunei ni. So nanti kita lawan di PMM, jangan lupa turun. Stadium Bukit Jalil. Stadium Cerah. Sorry. Belum. Ni apa? Spoiler. Jangan lupa datang Stadium Ceras. Kita lawan di PMM. Dan juga nanti kita akan lawan JDT juga dalam semi-final. Let's go guys. So jumpa korang lawan di PMM nanti. Ingat Piala Malaysia dah settle, Liga pula. PMM dulu. Jadi itu saja, aku Nero Adam, kita jumpa di KL City Boys TV. Ya. Tak kesian ke member datang? Aku sekarang ni bro. Tahun nombor 10 bro. Come on. Oh, sekarang dia masuk tadi apa jadi? Ya.